UNESCO mengiktiraf gambus Batu Pahat sebagai khazanah budaya yang perlu dilestarikan. Hari ini saya menjejakkan kaki ke sebuah bengkel tersembunyi di Batu Pahat, tempat di mana warisan pembuatan gambus masih hidup melalui sentuhan tangan Pak Halidan, salah seorang pembuat gambus terakhir di Johor. Walaupun gambus berasal daripada Timur Tengah, tetapi di Batu Pahat ada tempat pembuatan gambus. Jom kita tengok. Halo, bos. Macam kenal dia ni. Encik. Mel nama Mel lah, encik ni apa ni, TikToker saya datang khas untuk jumpa Pak Halidan. Sebab saya dapat tahu Pak Halidan ialah seorang tokoh pembuatan gambus lah dekat Batu Pahat ni. So, boleh Pak Halidan tunjukkan tempat pembuatan gambus atau berikan kita sedikit info lah. Okey, baik. Saya bukan tokoh lah. Sekadar boleh buat. Mari kita pergi ke bengkel kita. Pak Halidan, boleh ceritakan serba sedikit sejarah pasal gambus dan macam mana Pak Halidan menceburi bidang dalam ni? Okey. Gambus ni semua orang tahu kan Gambus ni daripada Timur Tengah lah. Kita ni daripada Yaman, satu daerah Hadramaut. Saya buat gambus ni daripada orang tua saya. Okey, orang tua saya tu Hasan bin Osman. Beliau seorang tokoh pembuat gambus. Tapi saya nak bagi tahu juga nama saya Halidan bin Isnin. Pasal Hasan Osman ni dia bapa saudara saya. Dia pelihara saya daripada umur saya 3 tahun sehingga sampai dia tak ada lah Pak Hasan yang mulanya dia belajar dengan seorang Arab berbangsa Yaman. Dia Syekh Ahmad Qadri di Singapura. Masa tu kan Singapura kawasan perdagangan. Betul. Yang mana maksudnya Arab-Arab Yaman datang berdagang tu sambil membawa budayanya. Jadi Pak Hasan belajar buat gambus. Maksudnya gambus ni berkembang di Batu Pahat dalam tahun 1961 hingga sekarang. Itu sejarah yang sangat menarik tu. Ya, gini Pak Mel, untuk lanjut lagi masuk kita ke bengkel, kita tengok sedikit lah koleksi yang saya ada. Mel, jemput. Okey. Inilah antara koleksi gambus yang saya ada Gambus ni sebenarnya selain dibuat main, kita juga ada buat macam sebagai hati hiasan. Gambus ni di Johor khususnya popular untuk lebih kepada muzik-muzik macam Ghazal, Zapin, lukis gambus. Jadi ini sebahagian dari koleksi saya lah. Ini gambus, saya tunjuk. Ini gambus yang dibuat oleh guru Pak Hasan tadi. Saya cakap Syekh Ahmad Qadri, saya simpan. Ini gambus yang Pak Hasan buat. Ini sebahagian daripada gambus yang saya buat lah ni. Yang ada ni hari lah. Macam ini sebagai hiasan lah. Ini sebagai gambus cenderahati, saya bagi arca. Ataupun sekarang saya buat besar sikit, saya jadikan dia sebagai replika. Satu koleksi yang sangat unik dan bersejarah. Saya pun sangat bertuah untuk jumpa Pak Halidan, di mana saya boleh nampak Pak Halidan keluar banyak kali dalam surat khabar dan TV dan sebagainya. Adakah Pak Halidan sebelum ni ada terlibat dalam mengajar atau seni pembuatan? Pernah menjadi salah seorang tenaga pengajar di Aswara daripada hujung tahun 2004 hingga 2013. Maksudnya ada yang kontrak, ada yang sambilan. Dia di bawah program diploma. Maksudnya modul dia teknologi pembuatan alat muzik dan gambus. Kemudian 2013 saya terpaksa tumpukan bengkel saya, dan ketika itu keadaan orang tua saya yang kurang Cik Mel, kita pergi ke bengkel saya, kita tengok macam mana apa proses pembuatan secara asas. Mel, kita pergi. Cik Mel, ini kampung ni namanya Kampung Penelam Senggarang Maksudnya kampung ni saya dilahirkan di sinilah. Saya lahir tahun 66, hingga sekarang saya membesar di sini. Maksudnya ini adalah bengkel kita lah. Ini bengkel ni sebenarnya sumbangan Aswara untuk orang tua saya ketika itu. Jadi bengkel ni saya pas sikit lah. Maksud saya pun dalam bulan puasa ni saya kurang beraktiviti sini ini sebahagian lah. Maksudnya ni buat pendati kecil-kecil. Kayu yang saya guna ni biasanya saya guna kayu setempat lah. Saya akui kayu yang ada di luar tu memang terbaik lah. Tapi saya cuba apa yang ada di sekeliling saya. Jadi saya gunakan kayu, Cik Mel tahu, macam kayu halban, mahang. Kadang-kadang saya ada beli kayu seraya. Adakah jenis kayu ni akan mempengaruhi kualiti muzik tersebut? Daripada pendapat peribadi memang ada. Cuma kita tidak secara saintifiknya lah. Tapi memang ada. Maksudnya dari segi ketumpatan kayu tu, jenis-jenis kayu sikit sebanyak mempengaruhi. Dan dalam pandangan Pak Halidan, kayu yang mana yang paling baik untuk menghasilkan macam muzik yang berkualiti tinggi lah dari segi yang gambus ni lah? Sebenarnya bila kita bercerita tentang suara tu, bagi saya itu subjektif. Maksudnya dia tergantung kepada tadi kayunya, pemainnya dan macam mana kita mengolahnya. Tapi kita perlukan, maksudnya kalau kayu tu usia dia.
Baru cukup macam mana keadaan di mana kayu ni. Paling saya suka, maksudnya kalau ada jati yang terhanyut di pantai, kayu tu baik pasal betul. Pasal bila terendam dalam laut, rupanya ada unsur garam yang mempengaruhi kualiti tersebut lah. Ataupun dari segi mistiknya mungkin saya beralun ni. Macam mana beralun di lantai, itulah beralun suara. Sangat-sangat interesting. Cik Mail, saya nak tunjukkan asas je macam mana gambus dibuat. Kayu ni daripada kayu tebal lah. Yang di belakang tu masuk kita ketam-ketam tipis, kemudian kita layu tu. Bunyi ada bengkok. Jadi kita pasang ni lah daripada satu, nanti kita berpasangan dua hingga jadi macam gini. Dia dipanggil leher, dia dipanggil bahu. Dia dipanggil tampuk lah. Dia penuh, kita buka. Ini cara ringkasnya lah. Kemudian kita buat ni lah ni, kepala dia. Kita gam dia. Ada 4 keping kayu ni. So semua bahagian daripada ni terdiri daripada satu kayu yang sama lah. Terpulang. I see. Katalah saya nak putih, merah ke apa, tapi maksudnya terpulang kita. Tapi kat sini kadang kita guna kayu yang berbeza-beza lah. Kita nak nampak dia cantik ke. Pada ni dia panggil tertulang. Kita masukkan dia sini lah. Komponen ni anatomi manusia lah. Maksudnya kita guna kepala, ni pemulas dia ni telinga, ni leher, bahu, ni muka. Ini sebagai dekorasi dia lah. Maksudnya kalau dah jadi nanti kita gam ni. Ni nanti kita buat apa, bentuk lah ni. Papan jari dia ni kita pasang kuda, maksudnya siap lah cara asas dia. Sangat menarik Contohnya daripada ukiran ni, adakah untuk melambangkan sesuatu Yes. Okey. Bila buat ni dia ada dua. Dulu kita guna cara manual lah. Maksudnya saya kena geraji. Tapi yang ada ni, kita dah guna laser. I see. Dan ini pula ni, dia corak lada hitam. Yang mana lada hitam ni popular di Johor. Satu lambang Johor ni. Lada hitam. Ni lambang lada hitam ni. Jadi kita nampakkan identiti Johor dia lah. Satu makluman lah untuk Cik Mel tahu juga. Gambus ni ceritanya Tahun 98 pun dah dibentangkan di UNESCO. Dan gambus dia iktiraf kita punya. Tahun 2019 di bawah Harta Intelek Mak Epo, gambus ni batu pahat punya. Ini yang jadi kebanggaan saya. Satu memang kebanggaan batu pahat. Jadi inilah satu warisan yang perlu kita jaga. Betul. Dan saya nak tunjukkan lah dekorasi yang ada di sini. Orang panggil geometri ataupun arabes, yang mana ia banyak daripada Timur Tengah lah. Ini lebih pada ni, kita ni alam Melayu, pucuk-pucuk ni dia punya dekorasi bunga dia ni. Gambus yang saya buat ni saya jual pada 1,000 hingga ke 2,500 itulah. Maksudnya 1,000 tu ada gambus saiz kanak-kanak. Harga gambus ni pun bergantung kepada jenis kayu yang saya gunakan. Untuk menghasilkan suara gambus yang indah ataupun elok, tidak semestinya mahal. Pada peminat-peminat di suasana, sekiranya anda berkendak atau ingin untuk mendapatkan gambus, bolehlah datang ke bengkel saya di Kampung Perai Alam Segarang, Batu Pahat, Johor. Dan boleh juga hubungi ke nombor saya 012-731-8112. Memang satu pengalaman yang sangat unik bagi saya. Bagi pihak saya pula, saya ucap terima kasih pada Encik Mail dan rakan-rakan yang mana sudi mengambil gambar ni tentang satu identiti bangsa Johor, itu gambus. Walaupun saya telah tiada, sejarahnya tetap ada sebab Cik menyimpannya. Gambus bukan sekadar alat muzik, tetapi merupakan simbol yang menghubungkan kita dengan sejarah Melayu Nusantara. Dari zaman Kesultanan Melaka hingga ke pentas muzik tradisional Johor, bunyi gambus membawa cerita tentang perjuangan, cinta dan identiti bangsa. Tapi persoalannya, ke mana hilangnya warisan ini jika tiada pelapis yang sanggup meneruskan seni perbuatan gambus ini? Adakah kita sanggup melihat budaya ini mati begitu saja? Atau sudah tiba masanya Kementerian Kebudayaan dan Warisan membuka mata dan memberi perhatian kepada seni ini sebelum ia lenyap ditelan arus moden? Kenal asal-usul, kuatkan jati diri dan jom follow Mel.